Dah settle jual GT86 dan aku end up beli sports hatchback kegilaan ramai, Satria Neo 2011. Tapi yang ni Campro je, tak ada CPS. Sebenarnya dashboard ni dah balik ke tangan aku mau 2 minggu weh. Ni aku baru nak buka sendiri dan tengok cun ke tidak. So inilah bezanya kalau kita bagi kat Pro buat, dia jadi lain macam. Kalau aku buat, dia jadi semacam. Nasib baik aku bagi kat diorang ni. Cantik memang. Oh cantik. Even kat dalam ni korang tengok ya. Kat dalam ni pun dia siap ada buat insert tu. Kalau tak ada. Biasa kosong je. Macam letak board kat dalam tu nampak lawa. So dia ada baldu. Lepas tu kat dalam ni macam rough sikit. Kasar-kasar. Oh puas hati. Aku suka detail-detail. Kalau tengok kat sini aku minta kat diorang ada jahitan hijau-hijau sikit. So ada hint-hint lotus sikit. Sini pun ada jahitan hijau-hijau sikit. Sekarang ni aku plan untuk nak pasang balik segala-gala benda. Pasang balik atas ni. And then even segala panel ni semua kita boleh pasang dulu sebelum pasang dashboard. Dia tak adalah macam neraka macam hari tu. Tapi aku ada surprise untuk korang benda ni. Korang rasa apa aku akan buat? Jom kita unboxing. Jap. Kita test lah dulu. Dah ada kan? Aku takut lah benda ni rosak. Oh, terbaik lah wajat. Okay, aku rasa. Ui. Lawa. Lawa weh. Aku tak sabar nak duduk dalam kereta ni. Indahnya mata aku nanti. Cantik. Yang lain jap. Kita relax dulu. Tapi macam dah boleh pasang balik. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk kat korang something yang aku dah beli. Ni. Iya. Okay, benda ni masalah dia adalah aku tak tahu dia muat ke tak nak masuk kat sini. Teng. Mesti korang dah agak kan aku akan buat benda ni. Aircon van Mercedes. Macam okey, tapi macam aku kena palatau macam mana nak melekatkan benda ni ke dashboard. Macam mana? Ni kena palatau teruk ni. Sekejap. Dia punya casing, Okey, hanya spoil dia warna silver. Tiba dah elok hitam apa semua, tiba-tiba ada silver pula. Okey, so sepatutnya dia pasang macam ni dan dia masuk situ. Handsome weh. Itu yang aku nak buat untuk episod kali ni. Aku nak cuba pasang balik dashboard ni, letak benda ni. And paling best benda ni, tengok special dia ada wiring lah. So dia ada light. Aku tak sabar. Jom kita pala tahu dia. Tengok. Ni bukan original Merc tau, tapi aku dapat daripada Shopee. Siap ada. Start lah. Yang aku nampak sekarang, wiring ni ada ground, live. Okay, aku nak test lighting ni. Aku ada bateri kecil. Kenapa ada 3 Aku tak sure. Ada instruction ke dalam kotak? Coklat ni aku assume dia ground. And yang yellow ni live. Ada. Cantik lah. Ini satu colour je ke? Kalau yang putih ni keluar apa? Putih keluar kuning. Okay, yang aku nampak belakang ni macam ada kristal kat sini. Aku rasa dia masuk kat dalam ni. Okay, and kita test light. Macam tak nampak sangat ada. Tapi kalau siang macam ni memang tak nampak. Dia ada kat keliling ni je. So kalau putih, color kuning lah. So aku boleh pilih ke ataupun apa Okay, persoalan dia sekarang, buat ke ring ni masuk kat sini? Alah kecil. Palatau fail awal-awal. Aduh. Sekejap. Aku fikir apa aku boleh buat. Aku nak cari balik aircon van yang asal. Kalau aku boleh palatau atas tu, bagus tak? Sekejap. Okay, ni aircon van yang asal. Ini aircon van yang asal. Alah, hanya dia fail sikit je. Tapi still tak muat. Pasal yang lubang yang ni dia kecil. Yang ni dia besar sikit je. Kalau aku sacrifice satu ni, aku ambil casing yang kat luar. Yang plastik depan ni aku buka. Yang ni aku masuk kat bekas hitam ni. Genius ke tersangat genius?
So, aku dah berjaya buka. Aku nak cakap aku genius. Tak. Engineer Proton lagi genius. So, macam mana aku buka sebenarnya? Aku fikir logik. Sini ada tanda. Maknanya benda ni boleh pusing sampai sini. Sebelah sini pun boleh pusing sampai sini. So, bila pusing dia, pak! Dia lekat kan? Pak! Aku terfikir, kalau aku tolak yang penahan dia kat ujung ni, nampak penahan ni, kalau aku tolak dua-dua belah, sebelah sini dengan sebelah sini, lebih pada landasan dia, dia mesti masuk ke dalam. So, bila dia dah masuk ke dalam, confirm lah dia terkeluar landasan. Aku tarik sekali, pak! Boleh keluar. Cantik. And tengok, dia orang pakai ada grease kat dalam ni untuk bagi smooth bila pusing. Okay, aku terfikir, aku tak nak pakai benda ni dah. So, aku perlukan yang ni je. Aku boleh masukkan yang baru punya aircon vent ke dalam ni. Okay, tadi aku dah try. Masalah dia muat-muat je. Dia memang ngam-ngam. So, kalau aku masuk dekat aku punya panel ni, dia memang akan ngam-ngam masuk. Pak, snap. Masalahnya aku akan nampak yang hitam yang kat luar ni. So, dia macam tak kemas lah. Kalau ikut logik, Proton dia ada satu lagi layer yang ni, benda yang grey ni. So, layer grey ni akan on top benda ni. Satu cara is aku trim ni, trim bagi muat-muat yang ni kat atas kan. So dia tercover. So, aku fikir macam aku nak pakai yang layer paling atas ni. So, bila ambil yang atas saja, aku potong yang tu, ambil yang kelabu ni je, then aku boleh pakai benda ni and cover on top. Tapi kalau aku cover on top, silver ni dia akan tenggelam. Tapi yang kelabu ni akan terkeluar. Jadi macam tak cantik. Paling cantik sebenarnya memang silver ni kena jadi benda kelabu ni supaya dia cover yang hijau dengan yang extra space kat sini. Lagi satu cara, aku 3D scan benda ni and then aku 3D print. So bagi dia jadi lagi besar. Tiba masa ke pakai 3D scan? Tapi sekarang ni aku dah patahkan. Nampak ni aku patahkan segala plastik yang kat dalam ni. Aku nak faham macam mana benda ni function. Alang-alang baik aku patahkan je terus. So, kalau dah nampak aku duduk ni dengan Lamborghini aku ni, ni serius lah ni. Okay, so sekarang ni aku dah berjaya potong, aku remove yang bahagian kat dalam ni. Remove terus. Dan aku dapat yang kat luar. So, idea aku sekarang ni macam possible, mana benda tu? Aku nak masukkan cover yang MERS ni kat sini. So, dia akan ada on top original. Yang ni aku mungkin kena spray colour lain. So, bagi nampak cun sikit. Yang ni pula, walaupun yang cover ni boleh letak kat atas, macam mana ni nak masuk dalam kan? Tak boleh. So aku rasa memang aku akan pakai yang atas ni je. Aku dah tak pakai langsung segala bawah, bahagian-bahagian bawah ni. Then bila kita pasang dekat original aircon vent tu, aku rasa memang gam lah ni. Mari kita cuba. Ini antara palatau yang boleh tahan mencabar. Let's go. Okay, aku dah grind. Mari kita tengok boleh masuk ke tak. Cantik lah. Terbaik. Hanya ialah dia tak perfect lah. Kat ujung-ujung ni adalah gap kan. Tapi aku rasa aku boleh trim lagi supaya dia boleh masuk dengan perfect. Yes. Okay, so sekarang next one, aku kena fikir macam mana aku nak masukkan benda ni. Pasal sekarang ni yang tepi ni semua memang kena buang. Ni semua dia punya telinga-telinga ni memang semua kena buang. And then bila itu dah boleh buang, and then nak masuk kat dalam ni sempit juga ni. So aku fikir memang kena potong. Tinggal bahagian atas. Aku nak atas ni je. Mari mengganas. Mari. Glove and top. Tools Milwaukee. Wow, terbaik. Dah aku dapat. Ya Allah, aku cuba. Aku lupa nak cabut yang Mercedes punya cover ni.
Allah, dah tak boleh cabut. Itulah. Mana tahu cabut dulu. Selamatkan. Kan rosak pula benda ni. Ai. So, aku dah potong Satria Neo punya aircon van. And aku rasa aku nak touch up sikit yang segala plastik-plastik ni yang lebih-lebih ni. Bagi elok sikit. And kita fikir macam mana nak palatau nak masukkan aircon van baru. Tukar pula. Mesti korang tanya kan, kenapa tak pakai grinder je? Pasal aku sebenarnya tak ada mounting untuk grinder. Teng. Dah aku dah dapat benda ni je. Yang lain semua habis aku buang. Tapi okey, not bad. Kerja palatau tak bad. So, sekarang mari kita masukkan aircon van. Aku nak cuba tengok ni dulu. Mari nak masuk bawah. Oh, dia betul-betul connect. Macam itu lah, direct. Oh, masalah ni. Kena buang terus ni. Pasal bahagian plastik hitam ni tak boleh masuk ke dalam. Dah tak muat. Dia tak ada space. Dia dah ketat sangat. Unless aku buat tenggelam dalam. Tapi tak cun lah. Nampak? Kerja tak siap. Kita kena buang semua yang bahagian plastik belah dalam ni. Dia punya dinding dalam ni memang kena buang. Clear habis. Memang kita nak yang luar je. Yang luar ni kita lekat dengan kat sini. And then barulah boleh masuk. Jom kita cuba dulu. Ni eksperimen lah. Kira first bite eksperimen. Dah, korang tengok ni apa aku dah berjaya buat. Aku dah buang semua telinga dekat aircon van ni. Ni aku dah trim and tengok. Okay, aku just pakai atas sahaja. Perfect. Jap. Belum. Perfect. Yeah. Perfect. Hanya sekarang ni dia tak ada mounting point. So dia macam memang longgar gila. Kalau aku boleh permanently lekat pun bagus sebenarnya. Dan mungkin aku boleh pakai balik skill plastic welding aku. Aku rasa macam boleh shoot. Ini Proton punya engineer tengok marah ni. Apa benda dia ni buat. Habis rosak design aku buat yang asal. Oh, ada masalah lain lah. Kabel ni nak kena selit kat dalam. Ya Allah, aku tak terfikir. So yang ni sepatutnya masuk macam ni. Muat. Cantik lah. Yang tak cantiknya aku kena ulang benda ni 4 kali weh. Color ni nak color apa? Pasal since yang ni dah color hijau, yang ni dah kelabu, and then yang atas ni silver. So dia jadi macam kelang kabut. So kalau tengok ni kan, kelabu, silver dan hijau. Aku dah tak ada kelabu dah kat dashboard ni. So macam pelik pula tiba-tiba kan. Aku kena try dekat dashboard lah. Aduh, ya Allah, sepah. Handsome weh. Cun. So, sekarang ni aku kena ulang 3 kali untuk semua aircon van. Jom.